Kerajaan menyasarkan seramai 200,000 individu dibebaskan daripada status kebangkrapan menjelang akhir 2025, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Datuk Seri Azalina Osman Said berkata setakat ini kira-kira 186,000 individu telah dilepaskan menerusi pelbagai usaha kerajaan termasuk dasar peluang kedua yang diperluas kepada golongan muda berusia 40 tahun ke bawah dengan hutang tidak melebihi RM200,000. Azalina berkata sebanyak 25,578 kes kebangkrapan direkodkan dari 2021 hingga Mei 2025 dengan 10,145 kes membabitkan individu berumur 35 hingga 44 tahun. Lelaki mencatatkan jumlah lebih tinggi iaitu 18,590 kes berbanding wanita. Beliau berkata demikian ketika melancarkan program Perdana Literasi Kewangan IPTA dan IPTS 2025 di UiTM Shah Alam yang disertai kira-kira 1,000 mahasiswa. Program itu merupakan inisiatif kerajaan Madani dalam mendidik pelajar tentang undang-undang pengurusan dan literasi kewangan sebelum memasuki alam pekerjaan.